Salam Jumaat, guys. Kita kembali dengan analisis politik semasa yang memfokuskan kepada dua perkembangan penting yang sedang mencetuskan perbincangan awam mengenai kedudukan dan peranan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional PN. Dua perkembangan ini, desakan dalaman dalam Bersatu dan krisis politik di Perlis, dilihat membawa implikasi besar terhadap kredibiliti serta keberkesanan kepimpinan beliau, bukan sahaja di peringkat parti, malah dalam gabungan PN secara keseluruhan. Desakan dalaman dalam Bersatu. Perkembangan pertama melibatkan kenyataan dan pendedahan oleh Ketua Bahagian Bersatu Port Dickson, Badrul Hisham Shahrin atau Cikgu Bart, yang mengaitkan isu siasatan SPRM terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin dengan tanggungjawab moral dan politik Presiden Parti. Dalam kenyataannya, Cikgu Bart berpandangan bahawa Muhyiddin wajar mempertimbangkan kedudukannya sebagai Presiden Bersatu sekiranya gagal membantu proses membawa pulang individu yang dikehendaki pihak berkuasa bagi tujuan siasatan. Kenyataan ini signifikan kerana ia tidak datang daripada pihak lawan politik, sebaliknya daripada pimpinan akar umbi parti sendiri. Dalam konteks politik kepartian, kritikan terbuka sebegini lazimnya ditafsir sebagai petunjuk wujudnya kegusaran atau krisis keyakinan dalaman terhadap kepimpinan tertinggi. Walaupun ada pihak melihat isu ini sebagai bersifat peribadi, dalam realiti politik, unsur peribadi sering menjadi simbol kepada integriti dan autoriti kepimpinan. Justru, apabila isu sedemikian dibangkitkan secara terbuka, ia secara tidak langsung meletakkan kepimpinan Presiden Parti di bawah penelitian awam. Pemerhati politik berpandangan, situasi ini mencerminkan cabaran besar yang sedang dihadapi Bersatu dalam mengekalkan disiplin dalaman serta keseragaman mesej politik. Kritikan terbuka daripada pemimpin akar umbi menunjukkan wujud jurang persepsi antara kepimpinan pusat dan sebahagian ahli di peringkat bawah. Dalam masa yang sama, sokongan terhadap Muhyiddin dilihat lebih ketara hanya di kalangan pimpinan yang dilantik beliau di peringkat pusat berbanding suara akar umbi yang dipilih oleh majoriti ahli. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai tahap keyakinan sebenar ahli terhadap institusi Presiden Bersatu. Krisis politik di Perlis. Pada masa yang sama, krisis politik di Perlis turut mencetuskan persoalan besar terhadap kepimpinan Bersatu dan PN. Perkembangan melibatkan 5 adun Bersatu dan 3 adun PAS yang dikaitkan dengan usaha menggugat kedudukan Menteri Besar Perlis telah mencetuskan ketegangan serius dalam kerajaan negeri. BAS bertindak pantas dengan mengumumkan penarikan kelayakan 3 adunnya yang terlibat. Namun, sehingga kini, tiada tindakan setara diumumkan oleh kepimpinan Bersatu terhadap 5 adun parti itu. Perbezaan pendekatan ini secara langsung menimbulkan persoalan sama ada tindakan 5 adun Bersatu tersebut di dalam pengetahuan atau restu daripada kepimpinan Presiden dan parti di peringkat pusat. Jika tindakan itu berlaku tanpa pengetahuan Presiden Parti, maka timbul persoalan kedua, apakah langkah segera yang diambil oleh Tan Sri Muhyiddin untuk mengurus dan meredakan krisis ini? Setakat ini, tiada kenyataan rasmi dikeluarkan oleh Bersatu dan sumber turut memaklumkan bahawa belum ada mesyuarat khas diadakan bagi membincangkan krisis berkenaan, walaupun ia melibatkan kestabilan sebuah kerajaan negeri serta sensitiviti institusi istana. Ketiadaan respons yang jelas dan pantas ini membuka ruang kepada persepsi bahawa kepimpinan pusat Bersatu, khususnya Muhyiddin, gagal bertindak secara proaktif dalam mengurus krisis politik yang serius. Secara keseluruhan, dua perkembangan ini menimbulkan persoalan besar terhadap keupayaan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mengurus krisis dalaman parti dan hubungan antara komponen Perikatan Nasional. Dalam politik, persepsi adalah realiti. Apabila isu dalaman dibiarkan berlarutan tanpa penjelasan atau tindakan yang meyakinkan, ia berpotensi melemahkan keyakinan ahli, penyokong dan rakan gabungan. Pemerhati politik berpandangan, jika situasi ini tidak ditangani dengan lebih tegas, telus dan berwibawa, ia boleh memberi kesan langsung terhadap kredibiliti Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu dan Pengerusi PN, termasuk dalam konteks pencalonan beliau sebagai tokoh kepimpinan nasional pada masa hadapan. Sekian analisis berita kami. Guys, jangan lupa terus menyokong kami. Sila like, share dan subscribe politico.my.